Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azra Adilah, Guru TVPSS Al-Kausar SK Kampung Pasir. Tahukah anda? Pada hari Sabtu ini, 24 Januari 2026, SK Kampung Pasir akan dihadiri oleh hampir 2,000 orang atlet dari seluruh daerah Kuala Muda dan sekolah. Kita telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah bagi kejohanan Merentas Desa MSSD Kuala Muda bagi tahun 2026. Terdapat 6 kategori yang akan dipertandingkan dalam kejohanan ini, iaitu 12L, 12P, 15L, 15P, 18L dan 18P. Manakala, setiap kategori pula mempunyai jarak larian yang telah ditetapkan, sama ada 4 km, 6 km ataupun 8 km. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan. Selain kejohanan Merentas Desa yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, terdapat pelbagai gerai makanan dan minuman yang akan dibuka sepanjang kejohanan tersebut. Menariknya, jualan ini akan dijual sendiri oleh guru-guru kami. Rasanya pasti sedap dan berkat, insya-Allah. Siapakah yang akan bergelar juara bagi setiap kategori nanti? Dan sekolah mana yang akan bergelar juara keseluruhan? Sama-sama kita hadir dan saksikan sendiri kemeriahan kejohanan Merentas Desa MSD Kuala Muda pada tahun ini. Angin lembut datang membelai, terasa tenang di dada. Seluruh isi bumi bagai ikut merasa. Kami warga SK Kampung Pasir mengalu-alungkan para peserta dan tuan-puan sekalian ke sekolah kami. SK Kampung Pasir mempunyai gerangan. Selamat datang kami ucapkan. Kepada peserta dan guru idangan, kejohanan Merentas Desa, Ayo kita meriahkan. Jumpa Sabtu ini. Bye. Pasir putih turut berteduh.